Hey yo, what's up guys? Welcome back to my YouTube channel. Razin Bebel guys. Kita dah tukar nama guys daripada Razin benda dah. Razin RHP benda nama macam tu kan. Okay guys, hari ni kita ada tetamu jemputan. Okay, ini video aku. Lama saya tak buat vlog. Asal rasa macam kaku gila lah buat vlog. Okay, ini kita ada Cicak. Cicak, sini Cicak. Sini lah Cicak. Yeah. Hai, what up guys? Hari ni kita dah buat apa guys? Hari ni pukul apa? Hari ni pukul apa? Sekarang pukul 2 lebih 2 lebih petang. pagi. Kenapa kita kat sini Cak? Kita nak buat paranormal. Oh. Malam ni juga kita nak pergi paranormal. Malam ni lah, takkan malam besok. Cuba. Sekarang Kita nak pergi buat paranormal sekarang. Ni konten lah ni. Konten lah ni. Konten lah. Korang, sumpah tu, yang mana yang tengok video ni daripada macam budak bocah, sekarang dah nampak macam apa dah ada misai, rambut dah macam apa kan. Sumpah tu, kau memang gila tu. Kau memang gila, sumpah. Sebab aku dah lama gila tu tak buat YouTube. Dah lama, sumpah dah lama gila tak buat YouTube. So, cerita dia macam ni. Aku entahlah macam mana kan. Yang mana kenal aku sekarang ni, aku adalah Razin Bebel sekarang. Aku buat TikTok. Dulu orang panggil kau apa? Dulu panggil aku Razin je lah. Dulu abang buat prank call lah. Abang buat prank call lah macam tu lah. Sekarang macam abang buat interview lah. Nama apa? Benda yang sama, tapi macam kita tanya orang lah macam tu lah. Faham tak? Faham. Menarik tak? Menarik sangat tu. Razin Bebel guys. Kita nak buat apa tadi? Paranormal. Paranormal. Okay, kita nak buat paranormal. Sorry lah guys, saya pening kepala sikit. Hari ni memang banyak kerja. Hari ni memang banyak review. Hari ni interview lagi ni apa semua. Yelah, sekarang kan busy TikTok. Bukan YouTube. Bukan YouTube dah. Baru nak start balik. Baru nak start balik saja. Bosan sumpah. Aku macam YouTube aku ni tak berkembang dah. Aku punya monetize, maksudnya aku punya duit dekat dalam YouTube tu dah tak boleh nak bawa keluar. Sebab aku kena buat baru ni, new fresh lah macam tu. Faham tak? Faham. Diorang yang tak faham. Diorang tak faham. Asal tu? Sebab diorang tak angguk. Aku angguk. Okay, video ni akan diedit oleh nama kawan aku, Amir. Amir. Dia edit video ni. Sebab aku tak ada time nak buat YouTube. Dulu dia edit video aku kat YouTube. Sekarang dia dah tak edit video. Dia kerja lah apa semua kan. Tadi aku baru lepas call dia. Aku cakap, aku nak buat projek baru ni. Aku nak buat YouTube apa semua kan. Aku nak comeback YouTube aku rasa kan. Aku rasa aku perlukan editor lagi. Sekarang ni dah mampu dah bayar editor. Dah mampu dah kaya lah. Oh tak. Dah mampu? Oh dah mampu lah. Je lah. So aku rasa macam aku dah buat YouTube balik lah macam tu lah. So video ni kita tak pergi paranormal pun. Edit je lah nanti. Edit je lah. Cuba bagi cantik sikit Tak, bukan. Video ni macam menceritakan balik kenapa hilang, tiba-tiba hilang, tiba-tiba nak comeback YouTube. So insyaAllah lah, kalau betul-betul naik lah kita punya engagement lah kan, InsyaAllah kita akan collab dengan beberapa orang dekat YouTube ni. Macam Dan kat TikTok. Macam kat TikTok kita collab juga. Tapi dekat YouTube. Tapi kat YouTube kita buat juga macam Kita tu. borak lagi panjang. Kita borak lagi panjang. Kita buat 24 hours spend with siapa ke, 24 hours spend with Cicak. Nampak tak? Macam tu ke kan. Okay lah macam tu. Korang setuju tak? Kau setuju tak? Kalau korang setuju, korang komen lah. Komen je banyak-banyak. Cakap setuju. Setuju. Kalau setuju cakap satu. Satu tu cakap TikTok lah. Kat TikTok. So video ni just macam aku nak bercerita je lah. Kenapa hilang, kenapa begini, kenapa pergi sana macam tu kan. Tak ada apa sangat pun lah. Betul tak? Tak ada apa pun. Tak ada apa pun. Biasa je lah. So Amir tu akan edit Amir tu akan edit video ni. So kita dapat bantu dia sikit lah. So insyaAllah kalau engagement kita naik kan, kita akan upgrade kita punya kamera. Aku tak pernah ada kamera tau. Dulu waktu aku buat YouTube, aku tak ada kamera langsung. Aku buat pakai phone je. Semua aku pakai phone je. Android lah time tu? Android tu time tu. Android. Sekarang dah pakai iPhone tu. Tapi iPhone pun macam benda tu. iPhone nampak tu kita punya apa, paru-paru. Paru-paru muka semua kan. Aku tak suka benda tu. Kita nak handsome tu dalam kita punya apa, konten ni YouTube. Kalau kau nak jadi YouTuber dia senior YouTube tapi dah off YouTube, walaupun tak ada yang YouTuber sangat kan. Tak adalah sampai 100k followers pun kan dekat YouTube kan. Tapi aku boleh lah ngajar cara nak buat YouTube kan. Kalau kau nak jadi YouTuber, kau kena confident depan kamera. Kau kena pandai borak depan kamera macam tu. Walaupun kita borak seorang-seorang, walaupun tak nampak pun. Tapi sekarang ni orang borak seorang-seorang tu dah biasa. Sebab kita dah ada TikTok. Kita dah ada TikTok.
Okay, kenapa aku nak start YouTube balik? Sebab Sebab kau dah ada editor, Amir. yeah, aku dah ada editor Amir. Kalau tak ada editor Tak kau ada. malas. Yeah, betul. Macam tu macam susah juga. Tak ada editor. AI pun ada editor apa? Sebab tu kita kena ada editor. Okay, kedua, kenapa aku nak start YouTube balik? Sebab ada kat TikTok followers aku berapa? Keluar kau Kat TikTok 500 lebih. 500 lebih kan? Ha. Okay, kalau 500 lebih kita tak dapat apa tak? Followers banyak pun kita tak dapat apa kan? Betul tak? Kita tak dapat penganugerah apa-apa kan? Kat YouTube, kalau subscribers kau 100k, dah ada penganugerahan lah dekat kau. Kita dapat silver play button. Oh ya? Ha. Kita kena upkan kita punya size. Apa? Subscribers. Subscribers. Kena naikkan tu lah. Kena naikkan tu. Baru dapat. Silver play button. Tu yang pertama 100,000. Kalau 1 juta dapat golden play button. Macam budak AI dia sekarang. Aku nak benda tu daripada kecil lagi aku nak benda tu. Sampai sekarang aku tak dapat lagi. So benda tu yang aku nak dapatkan. So korang yang mana yang baru tengok video ni, tolong subscribe. Subscribe doh. Yang mana baru tahu aku sebenarnya ada YouTube, kau boleh tengok doh video-video lama aku. Aku tak kisah pun kau nak tengok ke tak. Kau boleh tahu macam mana aku punya kisah hidup dulu aku buat YouTube. Macam mana aku confident sangat depan kamera. Baru korang tahu. Korang tahu tak? Subscribe sekarang. So korang subscribe sekarang. Tolong kita bantu Malaysia ni. Macam mana? Okay. Kau tahu tak macam kat TikTok kan kita boleh komen gambar kan. Kat sini? Kat sini kita boleh voice comment guys. Kita ada voice comment guys kat bawah tu. Cuba korang voice. Korang cuba voice korang punya suara. Morning voice. Morning. Good night voice. First dapat apa? First, second, Second. third. Taklah, saya first. Gaduh lah korang. Gaduh lah. So macam mana? So YouTube lagi best. YouTube lagi best tu. Kau boleh tengok kita orang panjang-panjang. Nanti mana tahu kan, macam saya keluar jumpa korang kan, korang nampak saya kan. Nanti muka korang ada kat dalam YouTube ni. Saya tengah buat vlog ke apa kan. Sekejap. Kena pijak sikit. Okay, aku rasa sampai tu je video kita. Seperti penat pula Amir tu nak edit. Okay guys, so guys, video kita sampai sini je. Memang video ni kita orang bareng, kita orang borak, kita nak bagi tahu apa yang berlaku. Itu je kita nak bagi tahu. Video baring je doh. Tak, sebenarnya macam ni, cerita dia macam ni. Aku tengok balik aku punya YouTube. Lama-lama macam aduh, asal aku tak buat YouTube lah. Lepas tu aku cakap kat cicak-cicak dia kat sini. Aku macam nak buat YouTube balik lah. Tiba-tiba aku ambil handphone, aku record. Senang tak? Easy kan? Easy lah. Easy. Yang tak easynya nak kena tunggu korang subscribe. Okay. Assalamualaikum. Bye.